Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Naim Irfan bin Muhammad Zafir dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Siti Alam. Sekarang saya berada di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam Selangor. Seperti sedia maklum, malam ini Sabtu 9 Disember 2023 akan berlangsungnya acara akhir sukan bagi Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan Siti Alam 2023 kali ke-10. Tujuan sukan tahunan ini diadakan bagi mewujudkan semangat kesukanan dan gaya hidup sihat serta meningkatkan daya tahan murid selain mengenal pasti murid yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan. Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-10 ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Azli bin Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Malam ini, penonton akan menyaksikan perbarisan masuk kontingen, gimik perasmian, acara pemanas badan senam seni oleh 60 murid SK Siti Alam serta acara balapan yang akan dipertandingkan. Acara balapan melibatkan larian secara individu dan berkumpulan. Selain itu, turut diadakan acara balapan untuk ibu bapa dan guru. Jom kita lihat suasana pada malam ini. Menunjukkan kata yang beralak masuk dari penonton mereka. Saya kau kena pancit nanti ke kepala kau. Sukan tahunan yang sedang berlangsung sekarang ini. Sukan bola caru melakukan kejayaan sebagai lanjangan suatu dalam majlis sukan sekolah Malaysia MSSF. Kita sama-sama saksikan dalam yang dibuat.
Bersama-sama saya sekarang Yang Berhormat Tuan Haji Azli bin Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya satu soalan. Apa harapan YB kepada atlet-atlet sukan, khususnya murid-murid SK Setia Alam yang telah berjaya pada malam ini, yang mungkin boleh mendorong rakan-rakan lain supaya lebih aktif dan tidak akan berputus asa dalam bidang sukan? Harapan saya ialah supaya pelajar-pelajar, murid-murid yang berjaya pada malam ini tidak terhenti setakat ini saja. Bakat itu mesti teruskan, mesti terus digilap dan lakukan lebih banyak latihan lagi supaya ia boleh dikembangkan pergi ke peringkat yang lebih tinggi, di peringkat daerah, kemudian usaha lagi untuk ke peringkat negeri. Mana tahu satu hari nanti boleh menjadi atlet kebangsaan yang akan menjadi kebanggaan bagi warga Setia Alam dan warga Shah Alam. Terima kasih YB kerana sudi ditemu ramah. Sekarang saya bersama Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Cikgu, boleh cikgu kongsikan harapan cikgu kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Setia Alam yang telah banyak mencipta kejayaan khususnya dalam bidang sukan pada tahun ini? Harapan cikgu, Bismillahirrahmanirrahim, cikgu mengharapkan semua murid-murid yang berjaya dalam bidang sukan, sama ada acara-acara yang dipertandingkan pada malam sukan ini ataupun semua acara-acara yang disertai di peringkat sekolah, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa, akan terus menyinar dan menjadi bintang suatu hari nanti dalam bidang sukan, seterusnya dapat mengharumkan nama negara di puncak dunia, insya-Allah. Semuanya berasal daripada Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Terima kasih. Terima kasih cikgu kerana sudi ditemu ramah. Kain cindai bawa berjalan, buat mengimbas nyamuk dan agas. Rajin dan tabah dalam bersukan, minda cerdas, jasmani cergas. Harum sungguh bunga kemboja, disusun dara dari mandilin. Sukan membentuk semangat wajah, sentiasa ceria, cergas berdisiplin. Nampaknya setakat ini saja liputan dari saya untuk kejohanan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Setia Alam kali ke-10. Sekian dulu dari saya, Muhammad Rain Irfan bin Muhammad Zafir dari Andromeda Channel. Jumpa lagi. Cak Nakibat, Sekolah Kebangsaan Setia Alam hebat.